makin lebih daripada wang yang dapat. Terima kasih Akan. Ini ibaratnya kita letak dekat. Alhamdulillah hari ini telah pun berlangsung program bersama dengan rakyat tempatan di sini, iaitu Jalin bersama dengan Rasa. Macam biasa kita ada sedikit cooking demo, akan ada juga goodies juga, akan ada juga hadiah-hadiah untuk soalan-soalan yang diberilah. Bismillah, cepuk rasa tuan-tuan. Yang ada di dalam rumah ni, cepuk rasa. This program bagus untuk komuniti sebab boleh expose kepada semua komuniti yang ada, sebab kemungkinan mereka tidak terdedah dengan lebih lanjut dan detail. Jadi kalau ada benda-benda macam ni, memang saya strongly sokong untuk bagus diadakan kepada semua komuniti. Ini dah tak sabar nak rasa kat tangan. Oh, tak sabar dah. Dah berapa ni? Apa yang ni lah? Yang hijau ni. So daripada kita sekadar menjual, so kita give back something lah, which is kita mengajar diorang masak. Kita mungkin dengan adanya chef kita tu, ada proses-proses yang mungkin saya baru tahu. Jalin pastinya pilihan anda. Jalin pastinya pilihan anda. Jalin pastinya pilihan anda. Jalin pastinya pilihan anda.